Alright guys, Assalamualaikum. Hari ni aku akan share dengan korang indikator apa yang aku guna untuk aku trade. Alright, so aku akan tunjukkan dekat Nova. Nanti korang boleh apply lah dekat TradingView dan juga Momo sekali Alright, so buka Nova, buka chart. Okay, so ini adalah chart semasa ni aku delete dulu. Okay, supaya korang tak nak pening. Alright, so macam mana korang nak letak indikator? First kali korang pergi dekat atas sekali ni, yang atas ni, FX. Okay, kau tekan FX tu, dan indikator kau kena carilah MA. Okay, bila kau tekan MA ni, dia akan keluar moving average. Okay, kau tekan moving average ni satu, then kau tekan moving average exponential ni 2. Alright, so kau dah ada 2 indi dekat sini. Nampak? Engkau dah ada MA 9 close kosong, kemudian engkau ada EMA 9 close kosong. Okay, ini by default Apa yang kau kena buat, kau kena tukar setting ni, MA ni. Okay, kau tekan setting, input engkau masukkan 50, offset engkau masukkan 1. Okay, kau tukar 2 ni sahaja, yang lain jangan usik. Kemudian pergi dekat style, kau ambil color ni, kau ambil warna biru. Okay, kemudian thickness kau ambil nombor 2. Dah settle semua benda tu, kau tekan OK je lah. Alright, so settle untuk MA. Kemudian kau pergi dekat EMA pula, yang bawah ni. Okay, EMA 9 close kosong. Engkau tekan setting, input engkau masukkan 150, close offset engkau masukkan 1. Alright, style, color kau ambil warna orange, kemudian thickness kau ambil nombor 2. Alright, so itu sahaja. Kau tekan OK. So bila kau dah masukkan MA dan juga EMA, kau akan dapat 2 line ni. Ni line warna biru MA, line warna kuning, warna orange ni EMA. Alright, jelas dekat situ. Part masukkan indikator. Okay, yang kedua. Okay, yang kedua aku nak share berkenaan dengan macam mana kau nak baca trend. Okay, kau tengok dulu line ni, line warna biru ni berada di atas ke ataupun di bawah. Okay, kalau kau tengok line warna biru ada atas daripada line warna orange, bermaksud dia uptrend. Tapi kalau warna biru ni duduk dekat bawah daripada nak tengok. Okay, warna biru ni duduk bawah daripada line orange, bermaksud dia downtrend. Okay, ni start daripada sini sampailah ke sini, dia dah kategori sebagai downtrend. Okay, tapi bila dia duduk dekat sini, dia start uptrend. Ni tak start uptrend lah, tapi korang kena hati-hati juga. Yang seterusnya, yang untuk kes-kes macam ni, nanti saya akan ajar lah macam mana kita nak counter dan sebagainya. Okay, tapi kita tengok yang basic dulu. Selagi yang kuning ni berada di atas, yang biru berada di bawah, kita panggil dia sebagai downtrend. Dan kalau terbalik pula, kalau warna biru ni dekat atas, warna orange dekat bawah, kita panggil uptrend. Okay, itu sahaja daripada saya berkenaan dengan indikator MA dan juga trend.